7 ekor berjaya didaratkan, geng. Guna satu gewang saja. Geng, hari ni aku nak try gewang ni SP daripada Ninja. Ni Drex King. Kau tengok dia punya badan macam naga ni. Yang satu lagi knocker. Yang ni umpan ni orang buat main kolam, geng. Orang main kolam, main muara tak. Buat main siakak jenahak ke apa tak. Tapi hari ni aku nak test main haruan lah, geng. Aku nak pakai Drex King lah. Haruan makan lah, geng. Gewang siakak ni saja je, geng, nak cuba. Yang ni color green tail. Dia punya color 08 lah. Panjang dia 56mm. Lebih kurang dalam dekat 6cm lah. Jom kita cuba. Jig head aku guna daripada Ninja juga, iaitu J-Lock. Yang ni 5 gram, saiz 20. Jom kita try. Nah, lebih kurang gini lah, geng, kedudukan umpan ni. Jom kita tengok ada tak ikan yang sudi ambil. Kalau kat kolam siakak memang kilo ni. Let's go. Kejut aku. Sambang ngejuk. Haruan pun berahi, geng. Gewang Ninja. Kejut aku. SP Ninja. Haruan pun ambil. Okay. Tajam gila materai ni. Aku tak hukap betul-betul pun tembus, geng. Mantap. 6cm. Yang ekor kuning ni. Green tail apa tak nama dia. Kalau nak cari SP Ninja ni, nanti kau cek dia di beg kuning. Ini kalau nak buat layan haruan curug best ni. Contoh macam dekat sungai ke, dekat parit ke. Yang tak ada kayu-kayu, best lah. Ketuk-ketuk ni. Kalau buat main kolam memang A lah. Memang dah lulus lah SP ni. Okay. Jom kita cari lagi. Sajanya aku nak test ni. Sebab sini kayu kurang. Boleh lah. Try balik lagi. Tengok. Allah, ui. Allah, lucu. Allah, Drek aku longgar sangat aku. Allah, lucu. Sekali kali. Aduh. Macam mana boleh tak kena ni? Kena. Hanya lagi Drex King. Kita guna SP nasi eng, geng. Jadi hasilnya pun curut-curut lagi. Kalau kostan di situ. Baik. Dia ambil risiko kami. Ni lekat dah ni. Besar tu. Dia lapak pergi sini tu. Tapi tebing ni. Tebing ni. Ada ikan. Tengoknya. Selunya ketuk. Besar. Besar. Selu.